Ini Nurin, seorang mahasiswi di UMK. Dia nak kembangkan bisnes. But how? Ini Fariza, seorang ejen TikTok. Kau download je TikTok. TikTok ni bagus, macam-macam ada. Aku jadi terkenal kat TikTok lah. Nak cari barang, review, semua ada. Nak buat bisnes pun boleh. Lepas tu kat TikTok ni boleh belajar juga tau. Ha, tengok tu, betul kan? Tu je. Cadangan aku lagi bagus. Ini pula Mila, YouTube famous. YouTube ada lebih 112 million pengguna. Macam-macam boleh share. Travel, masak-masak, semualah. Jadi, bolehlah kau kembangkan bisnes kau nanti. Kau tunggu kejap Next, Instagram. Instagram ni lah tempat kau pandu bakat, nak tunjuk produk, semualah. Barulah kau boleh jadi macam brand lokal ni. Kau boleh dapat banyak follower dan banyak income. Kau tak nak ke? WhatsApp boleh. Sekarang WhatsApp dah ada feature baru. Ada yang personal, unread, group. WhatsApp kita jadi lebih kemas, teratur dan tersusun. Paling best, kita dah ada katalog. Bolehlah letak produk kau kat sini. Aku lagi bagus. Aku lagi bagus. Akulah. Aku boleh bagus. Macam mana ni? Sekarang dia dah sedar sebenarnya media sosial ni bukan sekadar hiburan. Kalau guna dengan bijak, boleh jadi alat belajar, platform bisnes dan tempat cari peluang.